Boom. Kita kembali lagi. Kita nak pergi ke mana pula kali ni? Istanbul aku datang. So sekarang pukul 8.30 malam. Kita punya flight dalam pukul 12. So kita nak sampai KLIA dalam pukul 9 lebih ke 10 lah, untuk berkumpul kat sana. Kali ni bercuti bawa family. So kita tunggu kejap lagi dekat airport. Ciao. Kita kat mana ni? Man, kat mana? KLIA. Nak pergi mana? Pergi Turki. Lain macam, man. Mimi. Hai. Okay, Mami. Tak mulut. So sekarang ni kita berada dekat Bolu, Turki. Kita nak ke Kapadokia. Kalau korang boleh nampak kat belakang ni, aku berada di apa nama tempat dia tadi? Makam Mustafa Kemal Atatürk, ada di Ankara. So Ankara Messi. Kan. Sekarang kita punya degree Celsius 12 Kita nak naik ke atas tu dulu lagi untuk menyaksikan tempat yang cantik. Dia macam lukisan tadi dia tunjuk kat belakang tu, dia macam lukisan muka Mustafa Kemal tu. Tapi kita tak tengok lagi. Sekejap lagi kita tengok. Go to the see the makam over there. Boom. Okay guys, sekarang ni aku berada dekat Salt Lake. Dikatakan tempat Salt Lake ni adalah tasik yang masih lah bergaram. Dekat dalam ni dia ada jual dia punya scrub. Salt scrub. So siapa-siapa yang datang kena beli lah scrub ni. Cantik view. Aku macam berada dekat Mexico. So you are very welcome to the one of the underground city in Cappadocia region, but this is not exactly an underground city. I mostly prefer to say this as an underground settlement. This cereal, they were putting these vessels and they put their lead on it and put under the ground.
Okay, so sekarang aku berada dekat Kapadokia, Turki. Sekarang kau boleh nampak dekat belakang aku ni, dia macam padang pasir kan. Macam panas kan matahari. Tapi sebenarnya kat sini sejuk. Dalam 17 darjah Celsius sekarang ni. Cuma hari ni kita dah tengah hari lah, nak dekat tengah hari. Kita tak nampak ada belon terbang lagi. Kemungkinan esok akan terbang belon. So kita akan menyaksikan belon berterbangan dekat belakang. Jom kita tengok view. Cantik kan? So ini adalah pemandangan macam padang pasir. Dan bawah tu ada camel. Nanti aku akan bawa korang untuk tengok camel dekat bawah ni. Sekejap lagi kemungkinan aku akan naik unta untuk naik ke atas. Tinggi weh, tinggi gila. Wah. Okay. There's another reason. It's a bus. Hi. I just want to see horse. Ni? Horse. Okay guys, so sekarang aku tengah naik jeep. Kita nak pergi ke lah macam bawah hot air balloon punya tempat lah untuk nak tangkap gambar. Tapi hot air balloon katanya tak fly. So kita nak tangkap gambar the view saja. Kejap lagi aku akan tunjukkan korang semua view yang sangat-sangat cantik. Jom. Dia punya kau-kau tu turun bukit tu memang macam gold, macam market gold sekarang. Wah, kita dekat mana sekarang? So yang dikatakan adalah hospital zaman-zaman purba punya hospital lah. Apa? Okay guys, so sekarang aku berada dekat top of Kapadokia. The view is really nice here. Korang nampak tak tu? What a nice view. Alhamdulillah. Kita naik apa yang? Bagi dekat Cotton Castle tu. Laju bagi dia laju gila. Laju juga boleh tahan laju dia.
Mami? Mami like it? Aku biar cantik sana tu. Wow. So nice. Wow. So amazing. Okay, so kita dekat mana ya? Dekat Cotton Castle. Sekarang ni kita nak tengok dekat bahagian yang cantik, air cantik untuk kita nak berendam kaki kat bawah. Aku akan tunjuk korang satu view yang sangat-sangat cantik. Okay guys, Assalamualaikum and a very good morning. Sekarang dekat Pamukkale, Turki. Baru pukul 7, nak dekat 7.30 pagi. Sekarang ni aku nak tunjuk kat korang daripada view hotel aku. Balloon semua tengah nak naik. Nampak? Memang cantik gila weh. Tu ada satu yang dah tinggi dah. Tinggi bro. Ni semua tengah naik. Wow. Aish like it? Ha Aish? Aish like balloon? Balloon. Cepat cakap gambar jom. Aish. Bitch. Tapi kau pergi dariku bagai bayu di jari-jariku. Aku datang dengan rindu, aku datang dengan pilu, tapi kau terus membisu bagai bintang dingin menjauh. Kemanakah perginya kasih kita? Kemanakah hilangnya erti setia? Berlariku mengejar, namun cahayanya makin pudar. Kemanakah harus? Okay, sekarang aku berada dekat Istanbul, dekat Blue Mosque belakang ni. Kalau korang boleh nampak belakang ni. And then dekat sini dia adalah dia punya artifact daripada Greek. Kalau korang nampak belakang ni, ni. Ni artifact daripada Greek dan juga 1500 tahun. Okay, kalau yang dekat belakang ni satu ni, ini dah lebih kurang dalam 2500 tahun. Depan aku pula sekarang ni kita ada macam satu menara, batu-batu sangat tinggi, berusia ribuan tahun. Cuaca kat sini memang sangat sejuk sekarang. Angin dia sejuk dalam 18 degree, 18 ke 17 degree Celsius macam itulah. Sejuk. Okay, so sekarang aku berada dekat depan Hagia Sophia. So ni adalah masjid. Sekarang ni nak masuk dalam. Kita nak masuk dalam tapi ramai gila orang beratur. So kita akan masuk waktu solat lah. Nak tengok macam mana dalam sekejap lagi. Besar masjid dia, berapa tingkat ni? Dia kata 17 tingkat tadi. So stay tune lah, sekejap lagi aku akan tunjuk kat korang semua kecantikan dekat Istanbul ni lagi.
Okay, so Assalamualaikum guys. So ni adalah hari yang ke-9 aku berada di Turki. Sekarang ni adalah tempat second last. Sekejap lagi akan ada tempat terakhir pergi sebelum kita ke airport. Okay, so tadi aku dah settle melawat makam Ayub Al-Ansari. Okay, nama masjid tadi Masjid Ayub Sultan. Sekarang ni kita berjalan-jalan dekat bahagian luar dia. Macam-macam baik. Tengok sikit jam. Swatch. Okay, so aku dah sampai dekat airport Turki. Sekarang ni dah last day lah nak balik ke Malaysia. Dan kita akan drop transit dekat Dubai dulu. So korang nampak tak, ni adalah airport Turki. Kita dah sampai ke airport Dubai untuk transit sekejap. Lepas tu kita terus ke Malaysia. Transit kita tak lama, 2 jam ke. Prepare untuk terus masuk ke gate connection, and then kita terus ke Malaysia, tanah airku.